Jepun ni sebenarnya team play. Dia bukan individual. Kau main team play, tapi kau ada seorang yang boleh jadi game changer. Like dia Dalam grup ni, siapa leader pasukan Jerman? Kau Aznil, kau dah retire daripada Akademi Fantasia, kau panggil mana? Assalamualaikum dan selamat datang ke LM90 World Cup Edition. Ini merupakan episod yang ke-6. Episod barulah sebenarnya. Lepas habis grouping, of course lah. Banyak sebenarnya benda-benda yang kita nak share. Tapi sebelum kita start, aku nak intro dululah. Aku punya guest. Sekarang ni dah tak ada co-host. Sebab co-host banyak buat hal lah. Aku malas panggil co-host lah. So aku bawa 2 orang guest hari ni. Yang pertama, dia ni banyak permintaan dekat media sosial. Ramailah minta dia dan juga beberapa lagi nama. Tapi guys, bukan mudah sebenarnya nak bawa masuk guest-guest yang ada nama, ada follower sebegini. Tapi aku cuba juga. Cuma dengan ketiadaan funding yang masuk, faham-faham lah agak sukar sebenarnya. So guest aku yang pertama adalah seorang, nak kata host, bukan host, tapi dia lebih kepada pengulas sebenarnya. Cuma aku percaya pengulas pun boleh jadi host. Apa khabar Man? Sihat Alhamdulillah. Tapi aku cakap kau cakap pasal ada follower. Aku rasa dalam banyak-banyak nama yang dipetik, aku rasa aku yang paling sikit sekali follower. Tapi ada follower kan? Kalau ada 1 follower pun dikira ada follower kan? Ada. Tak ada Man. Setiap guest yang aku bawa, of course ada kelebihan masing-masing. Sebab kalau kata aku bawa Bro Hans, dia ada pemahaman taktikal yang berbeza. Burn pula akan masuk dengan gaya-gaya banter dia apa semua. And then engkau pula adalah seorang pengulas. So POV ni berbeza-beza dan juga kelebihan masing-masing sangat-sangat berbeza. So tujuan aku bawa masuk kau sebab kita nak belajar pronunciation juga. So aku, sebelum tu aku nak tanya Man, apa jadi pada kau punya content pronunciation tu? Satu benda is aku sangat-sangat slow buat edit video. So satu video walaupun 3 minit, aku kena ambil masa like 2-3 jam untuk satu hari. So aku rasa macam payah sikit untuk aku buat. Payah untuk aku, orang kata ni lah istiqomah benda tu. Awal-awal tu macam nak istiqomah, tapi bila once kerja dah masuk dengan banyak, and then dah ada yalah banyak benda lain dalam hidup kita ni. Hidup kita bukannya bangun, kerja, balik, tidur je kan. So adalah benda-benda yang menyebabkan aku tak dapat nak continue for now. Tapi itu adalah something yang sebenarnya aku nak buat lagi. Faham. Okay. Menemani kami berdua adalah seorang yang sangat-sangat dikenali juga sebenarnya. Tapi sekarang ni dia banyak menyendiri disebabkan oleh, yalah bila famous ni kan banyak permintaan. So dia sorok sikit muka dia supaya orang-orang tertentu je boleh reach dia. So orang yang aku masukkan ni ada connection dengan Tan Sri Vincent Tan. Pernah jadi anak angkat Tan Sri Vincent Tan juga satu ketika dahulu. Berada di luar negara selama beberapa ketika, sekarang dah kembali ke Malaysia. Apa khabar Amin? Khabar baik. Abah sihat Abah? Itu bukan pernah. Masih. Salah tu. Min, apa perkembangan terbaru? Kenapa lama menghilang? Nampak dah menyendiri sekarang? Tak ada, ada je. Ada. Kita kalau pergi show pun kita pergi yang underground punya. Kalau macam band tu kita tak pergilah yang kat hujan ke. Kita pergi yang lagi underground daripada band hujan. Okay. Ada insyaAllah. Tapi dia pakai banyak sangat topi. Kita nampak dia pakai satu topi, tapi dia pakai sangat banyak topi. Like banyak role yang kau boleh nampak dia buat. Semualah kena jadi. Bola ke bukan bola ke, banyak. Pernah suatu ketika Amin cuba buat konten, vertical content, cuba jadi kelakar. Tapi kenapa tak teruskan Amin? Ada lagi. Ada lagi, cuma tak konsisten. Macam juga Aiman, kita pun ada benda-benda lain nak buat. Ada masa. Ada benda yang lebih penting daripada bola. Nak tulis benda kelakar ni bukan senang tau. Baru aku faham kenapa komedian sangat-sangat, orang kata bila ada komedian tu kita kena appreciate lah. Sebab nak tulis skrip tu tak senang. Nak buat benda-benda kelakar ni tak senang. And then satu lagi, kalau ada editor yang sudi untuk membuatkan kita orang boleh meneruskan konten dengan lebih konsisten. Betul. Boleh. Siapa-siapa yang berminat untuk bekerjasama, bukan saja dengan LM90 tapi dengan Aiman Sekaici dan juga Amin Fuad, boleh roger-roger lah. Okay. Sebelum kita teruskan Man, aku nak tanya Man, macam mana kau boleh dapat baju ni Man? Okay, so
ini agak secara satu tak sengaja dan dua agak tak malu. Tak sengaja tu sebab korang buat watch party dekat NZ Karya Dewan Semaju. Betul-betul pula kebetulan aku memang ada berhampiran dekat Sentul, ada hal family sikit. So alang-alang dah dekat Sentul dan nak tengok game, macam pergi je lah dekat Dewan Semaju, nampak macam ada watch party, nampak macam besar-besaran juga. So sampai-sampai terus kau panggil aku. Okay, aku nak tanya Man sebagai orang luar yang hadir pada watch along party tu kan, bagi kau punya feedback sikit. Aku tak sempat tu tengok sebelum game sebab sebab bila aku sampai Dembele dah score first goal. So aku boleh cakap yang aku tak tahu pasal pengisian sebelum tu, tapi aku dengar dia meriah betul time tu. But I think korang memerlukan lebih banyak lagi kerusi dan meja sebab aku rasa banyak lagi orang yang nak tengok tapi last kali terpaksa balik sebab tak cukup tempat. Aku sendiri pun rasakan macam aku dah kena balik. Aku pergi sampai belakang tau. Dan belakang pun tak ada tempat untuk duduk. Memang penuh lah, memang full house. Walaupun untuk game kau apa pagi? 3 pagi. 3 pagi tapi full house. Alhamdulillah. Terima kasih Man atas feedback tersebut. Sebab apa, kita ada plan lagi sebenarnya. Kita nak buat lagi. Cuma of course lah, benda ni bukan datang secara percuma. Kau ingat NZ nak sponsor semua benda ke? Tak ada. So kita memerlukan kerjasama lah. Kalau kata dekat luar sana ada company-company yang sudi untuk bekerjasama dengan LM90, kita nak buat watch along party untuk game-game yang akan datang. Mungkin quarter final, mungkin semi final. Of course dia akan jadi lebih meriah. Dan banyak aktiviti yang kita cuba untuk buat. As of now, kita tak ada company-company yang nak kerjasama. So, untuk melakukan benda yang sama dengan skala yang lebih besar, agak sukar. So, kalau kata ada brand-brand, ada company-company, kawan-kawan dekat luar sana yang berminat untuk support, not just monetary, kalau kata ada nak sponsor in kind pun sangat-sangat dialukan. Boleh email kita, boleh Roger team kita, boleh DM saya. Selain daripada tu guys, sebelum kita pergi lebih jauh, aku nak bagi tahu sebab apa, LM90 ni masih muda. Usianya baru, kalau ikutkan hari, baru sebulan 1 hari. Tak sampai sebulan 1 hari. Kita punya first video yang aku host untuk LM90 World Cup Edition adalah pada 8 Jun. So kalau kira tu mungkin baru 22 hari. Tak sampai lagi sebulan tak sampai sebulan pun sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, untuk performance sepanjang bulan Jun dekat YouTube saja, LM90 full video ataupun full version yang setengah jam 45 minit tu, kita catat total 256k views. Shorts kita dapat 178k views. In total YouTube saja kita ada 433.3k views. Watch hour adalah selama 56,000. So banyak sebenarnya untuk company ataupun untuk podcast yang kita baru start ni. Of course benda ni bukan datang secara percuma, tapi tak mustahil. In total TikTok, Instagram dan juga YouTube, kita dapat total view 1.24 million. Power. Untuk benda yang tak sampai sebulan, tu dapat like 1 million views. And thanks to you guys dan juga semua tetamu-tetamu aku yang hadir, termasuk korang dua orang juga hari ni. Sebab aku ada KPI. Kalau aku tak reach certain KPI tu, mungkin tak dapat teruskan. Kena tukar host lah. Alamak. Itu yang gua goyang ni. Okay, so KPI kita adalah untuk reach 10k subscriber sebenarnya sebelum habis grouping. Sekarang kau nampak aku ni dah nyawa-nyawa ikan tau. Tolonglah subscribe. Apalah yang payah sangat. Sebab apa aku cakap terus terang untuk reach number ni dalam tempoh 2 minggu 3 minggu ni sangat-sangat sukar sebenarnya. Tapi kita as a team kita berjaya untuk buat benda tu. Sekarang tak banyak. Aku minta support daripada korang untuk tekan butang subscribe, follow kita orang dekat semua platform media sosial. Itu sahaja. Alright guys. Oh, nampak macam marah kan? Sabar. Tak ada. Mak ni tak marah. Okay guys, kita nak terus saja ke segmen yang pertama. Ini episod yang pertama. Episod yang ke-6 part yang pertama. Kita nak ke segmen Aperture. Untuk segmen ni, aku nak recap sikit lah. Sebab apa, kita dah habis grouping, kita dah masuk ke round of 32. Walaupun video ni kita nak fokus on game-game round of 32, aku nak korang pick korang punya moment sendirilah. Untuk sepanjang grouping, apa yang paling best yang korang tengok ataupun yang menjadi highlight kepada kau, Lumin? Aku rasa momen ni lebih kepada pemain tu sendirilah. Aku memilih, sebenarnya cerita ni dah lama. Cerita tentang pertahanan Capo Verde.
Okay. Roberto Lopez. Okay. Kalau korang tahu yang di mana dia di scout ataupun dipanggil oleh bukan ketua jurulatih lah, management Capo Verde melalui LinkedIn. Ya. Korang tahulah Tahu cerita tu. ni kan. Ya. Aku rasa benda ni cerita dah lama tapi bila Capo Verde seri dengan pasukan Spanyol tempoh hari, tiba-tiba cerita ni meletup kan. Sebab semua orang nak tahu mana mereka datang. Macam salah satu cerita adalah cerita penjaga gol. Ya. Apa Vozinha. Vozinha. Tapi aku rasa ni menarik lah sebab dia sebelum tu banker. Dia jadi professional, fully professional umur bukan umur lah, tahun 2017. Siapa Vozinha? Bukan. Roberto Lopez kan. Roberto Lopez. Okay. Jadi lepas tu masa dia dapat message tu dia ingat scam sebab dalam bahasa Portugis. Yeah, kan. Lepas tu lepas 9 bulan, nasib baik lepas 9 bulan dia orang contact balik tanya berminat ke tak ni kan. Kan sebab dalam bahasa Portugis dia pun dia check dia Google Translate. Kata rupanya ada orang panggil aku lah. Nak main national team. Nak main national team. Tapi yang peliknya dia tanya balik. Dia kata kenapa dia orang di contact aku melalui LinkedIn kan. Dia kata rupanya yalah sebab dia main club dekat Island. Lah mungkin club Island tu tak tahulah keadaan dia macam mana ke, tak ada Unify ke, tak ada internet ke apa tak tahu. Susah nak reach. Agent tak ada. Agent memang tak ada lah Mat. Memang Liga Island kan. Liga Island dia pun baru daripada banker dan sebagainya. Dan dapat reach dia, dan because of that tahun 2019 dia bermain untuk Capo Verde. Dan kalau benda tu tak terjadi, mungkin dia tak akan bermain lawan pasukan Spanyol. Dan sekarang dia akan berdepan dengan Messi. Lagi bayangkan dia punya journey dia daripada banker. Dia memang nak jadi pemain bola. Rasanya dulu masa dia muda dia pernah wakil Island bawah 19 tahun. Ya lebih kurang. Lebih kurang lah time tu. Dan dia dapat wakil Capo Verde sebab bapak dia tak salah. Ni tapi dokumen semua okey lah. Dah check ke? Dah check. Ini tak ada palsu, tak ada palsu. So tak ada pula tiba-tiba nanti contoh kalau tiba-tiba ada upset lawan dengan Argentina dan Messi, tiba-tiba launch investigation baru. Sebab nak kena tengok juga tu dia punya untuk perakuan sumpah tu buat kat mana. Itu tolong jangan masuk cerita tu. Itu kita kena buat segmen lain lah tu. Tapi tu momen aku lah. Sebab lagi satu momen yang aku nampak yang ni very simple, short and simple adalah masa pemain Morocco Ismail Sabri bukan Saibari. Dia memeluk mak dia waktu menang kan. Dia skor penalty kick yang terakhir tu kan. So aku rasa momen-momen macam tu yang membuatkan Piala Dunia ni seronok bola sepak. Kalau tu kau pula Man, macam mana Man? Okay, just nak tambah sebelum aku masuk aku punya ni, Morocco punya players memang suka buat benda ni, that even daripada World Cup sebelum ni betul. Like Hakimi pergi kat mak dia, semua pergi dekat mak masing-masing. Anak mak. Bukan kata anak mak tau, tapi aku merasakan kan very close connection lah. Like very good things akan datang kalau kau ada hubungan yang baik dengan ibu. Dan itu orang kata nilai murni yang sangat baik. So kalau selagi mak masih ada, selagi ibu masih tolonglah telefon tolong telefon. Deep ni. Tolong orang kata tolong dengar music, cakap. tolong ubah muzik masuk romantik sikit. Bagi tahu kalau boleh kita pakai lagu Burn lah. Burn kan lagu Okay. Macam mana Man? Apa Man kau punya moment? For me, just untuk tambah yang Capo Verde tu, maybe about Vozinha jugalah. Sebab aku membesar sebagai seorang keeper, so sangat-sangat dekat dengan aku lah. Kalau cerita-cerita tentang seorang penjaga gol ni like satu, bukan saja disebabkan oleh berapa banyak save dia buat lawan Spain ataupun the way dia perform lawan dengan Uruguay dan juga Saudi selepas tu kan, tapi untuk cerita atau untuk bagi tahu kat kita kan, kau tak pernah terlambat pun untuk memulakan sesuatu. Sebab dia hanya like start untuk be a professional like umur 25. Betul. Dan orang kata time tu nampak macam betul ke dia ni boleh buat something, betul ke dia ni boleh wakil Capo Verde, boleh ke dia perform. Sebab kau masuk dalam grup yang susah. Kau masuk grup yang Spain, Uruguay, ramai orang dah cakap Spain, Uruguay ni confirm 1-2. So dia antara, so it's a one shootout between kau dan juga Saudi. Tiba-tiba story tu flipping lain macam. Like disebabkan oleh dia, kau dapat curi mata lawan Spain, lepas tu kau dapat curi mata lawan Uruguay, walaupun kau bolos 2. Lepas tu kau nombor 2. Lepas tu macam
ada orang terfikir tak benda-benda tu? Aku rasa all the pundits in this world, all the experts in this world takkan pernah terfikir pasal benda tu, dan the heart of it is penjaga gol yang sekarang dah usia 40 tahun. Tapi Man, aku potong sikit. Kau jangan lupa sekarang kan dia dah jadi influencer. Dia dah boleh jual produk. Tak. Dia dah ada job tau. Dia sekarang ni daripada disebabkan oleh satu game tu saja kan naik follower sampai berjuta-juta. Terus jadi duta game Terus jadi duta game. Rezeki dia lah. Wow, macam wow. Lagi satu kau tahu game kenapa dia boleh perform sampai macam tu? Sebab dia pernah main dekat Stadium Ceras. Bolos Stadium Ceras. Bolos. Shout out Paulo Josue. Paulo Josue tu kira so dia belajar banyak Amin. Banyak dia belajar daripada malam tu. Okay guys, kita nak terus saja masuk ke segmen yang kedua, iaitu Match of the Day. Okay, untuk match ni kita nak go through, not to say short and sweet, tapi kita sentuh game-game yang berlangsung. Sekarang ni kita tahulah game-game contoh macam Kanada lawan Afrika, Jerman lawan Paraguay, semua ni dah berlangsung. Dan kita nak start daripada match pertama lah, Kanada menentang pasukan South Africa. Aku start dengan kau Lumin. Aku nak tanya, game ni rancak sebenarnya, tapi tak ada gol yang terhasil daripada awal permainan. End up kita terpaksa menunggu sampai akhir. Minit terakhir. Kau tengok game ni Min? Aku tengok, tapi aku tengok masa hujung-hujung tu dah. Masa awal-awal tu aku tak tengok. Tapi lepas tu aku tengok lah the whole thing kan. Cumanya aku rasa macam Canada ni, aku tak berapa tahu sangat apa style of football yang dia main. Sebab kalau kita tahu Jesse Marsch, dia dulu former manager dekat Leeds United. Seorang rakyat Amerika Syarikat jugalah kan. Dia tak dominate bola Canada ni, dan dia tak main counter attack. Sebab kalau kita tengok Leeds United, very high press, dia energy tau. Even time dia dekat situ pun. Masa kat Leeds United. So untuk Canada ni, mungkin lah aku rasa dengan Canada ni, dengan less players yang dia ada, dia boleh buat apa yang kurang. Macam mana nak orang kata kurang limitation tu kurang lah dengan pasukan Canada ni. Apa yang dia ada tu mungkin itu sahaja yang dia boleh buat. So jadi kau takkan boleh nampak satu style yang dominant. But at the end of the day, semua benda tu tak penting. At the end of the day, kalau kau boleh dapat result, then tapi kalau aku fikirlah juga pasal Jesse Marsch ni, kalau ada satu benda kan, like dia adalah seorang man management yang sangat lain level. Correct, like betul. dia one to one dengan players dia. Even time dia baru-baru masuk, memang time dia masuk tu adalah untuk this World Cup project. Kau adalah tuan rumah, so of course kau tak nak malukan diri kau sebagai tuan rumah kan. So kau mesti nak perform, dan itu yang memberikan diorang sedikit tekanan of course, dengan Alphonso Davies tak fit 100%. Lepas tu kau tengok yang pasal patah kaki lawan dengan Qatar, Ismail Kone patah kaki. So kadang-kadang tu dia nak kena macam, aduh macam mana ni aku nak kena buat, aku nak kena pastikan player-player aku ni masih lagi on the right mindset. Tapi bila dengar dia punya team talk, setiap kali team talk dia tu, aku pun merasakan macam, kalau contohlah aku yang main tu, aku pun akan merasakan yang aku akan berikan segala-galanya for the coach and for the national team. dia kena ada fighting spirit lah. Because when you have less talent, no disrespect tu pasukan Canada, tapi you kena ada that fighting spirit, yang tak akan give up, yang kau nak main mati-matian lah sampai hujung. Sebab kalau tengok game ni, South Africa control game, pegang game, betul? Betul. Kan? Tapi tak boleh nak penetrate sangat. So control game, ibaratnya control game, tapi chances tu very limited. Dia macam control game tu, kau sideways passes pun orang akan cakap control game kan sebenarnya. Yelah, pegang possession lah. Pegang possession saja kan. So not really meaningful. Not really meaningful. So aku rasa credit to Canada, sebab aku rasa ni historik lah. Sebab buat pertama kali kan. Betul Min. Tapi contoh pasal Afrika ni pun sebenarnya diorang ni layak secara tiba-tiba. Betul tak? Sebab dia kalah first game, second game dia seri, betul? Betul. Last game tu kalau Korea menang, habis dah. Dia pun dah. Tak payah seri pun dia dah habis. Tapi seri dia menang tu kan. Korea akan pergi. Sebab Korea dah ada satu win. Tiba-tiba terus skrip flip lagi sekali. Dengan 1-0 saja lawan dengan Korea yang memang tengah bermasalah. Even daripada awal World Cup lagi. So diorang ambil diorang punya chances daripada situ.
Tapi bila masuk ke round of 32, aku nampak macam South Africa ni dah macam dah ada keyakinan tu sikit. Cumanya keyakinan saja kadang-kadang tak cukup kalau kau tak ada that penetrating pass. Sebab aku nampak the penetration lebih kepada tim yang kurang pegang bola. Okay. Kau tengok like Jonathan David ada chances dia. Eustachio, selain daripada Eustachio, Oluwaseyi ada chances dia. So actually Oluwaseyi tu dah boleh untuk menangkan Canada even way before gol Eustachio. So aku merasakan it's been coming pun untuk Canada walaupun diorang tak dapat nak pegang game sangat. Cuma kalau kita lari sikit daripada perbincangan kita Afrika menentang Canada ni sebab tadi kita dah sentuh Korea tak layak kan. Sedih kan cerita diorang bila diorang balik ke negara sendiri. Banyak kontroversi sebenarnya. Cuba kau bayangkan Min Cuba kau bayangkan kau main untuk Harimau Malaya. Tapi bila kau pergi ke luar negara main untuk the biggest stage in the world, kau cuba yang terbaik. Of course lah ada isu yang jadi pada tim diorang behind the scene semua. Kau balik ni kau bukan takat dicemuh. Kau tak sampai negara kau lagi, gambar kau dekat televisyen dah kena blur. Kau faham tak? Sakit dia tu, aku percaya tak ada coach ataupun tak ada player yang main Piala Dunia untuk kalah. Kalau kau Min sendiri, apa benda yang kau rasa paling ralat sekali untuk diorang? Aku rasa tak, sebab Korea Selatan ni dia dah sampai level yang berbeza. Kalau kita nak bandingkan dengan Harimau Malaya mungkin susah lah, sebab untuk kita layak ke Piala Dunia tu dah macam menang. Okay, tak apa. Kalau macam tu, anggap kau main dekat Piala Asia. Okay. Kalau macam tu, of course lah. I mean, macam mana? Dia macam ni lah. Lagi-lagi dengan group yang macam tu. Group tu sebenarnya winnable tau. Betul, Korea betul. ni Kau ada winnable pemain yang bagus kan. Tapi itulah, kalau kita imbas kembali apa yang Presiden Korea cakap kan, dia kata banyak unsur-unsur kroni, loyalty yang mungkin ada terkait dengan ketua jurulatih Korea Selatan, Hyung Min-bo. So aku rasa mungkin dari situ ada penyokong daripada awal memang dah tak puas hati dah sebenarnya. Sebab dia kata appointment Hyung Min-bo tu pun mungkin mereka merasakan kenapa kita ambil dia ni? Kenapa kita tak ambil the best for the job? Sebab sebelum ni dah ada controversial bersama Jurgen Klinsmann. Work from home. Kan? Jurgen Klinsmann dia coach Korea daripada US. Tapi daripada US. Kan? Saya macam biasa dengar story macam ni. Oh ya? Biasa? Ada pernah jadi CEO. Itu bukan head coach. CEO lain. Konteks dia lebih kurang tu. Bahayalah. Directly cerita lain lah. Dekat Korea pun jadi Tapi itulah, lepas tu mereka mengharapkan satu appointment yang lebih baik lah kan. Lebih baik, yang lebih berkemampuan. Mungkin mereka merasakan sebab technical director dan mungkin management KFA dan sebagainya. KFA dia panggil KFA takut Kedah pula kan. Itu Kafa. Kafa, okay. Kafa Kelantan. KFA lah, Kedah FA. Okay. So KFA Korea. So basically mereka merasakan diorang ni ambil seorang ketua jurulatih melalui macam aku kenal kau. Okay. So penyokong dah daripada awal dah tak puas hati. Tapi tak dinafikan netizen daripada Korea Selatan ni boleh tahan juga. Netizen ke media? Both lah I think. Aku rasa media tapi netizen ganas juga. Netizen ganas. Tapi aku rasa media pun boleh tahan juga. Like sebelum game belum apa-apa lagi kau dah serang Son Heung-min, like why? Tapi ya tu betul. Tapi itulah, kau tak boleh salahkan pemain. Kalau kau nak salahkan coach, yes, betul macam kau cakap tadi, they have given everything, especially the players. Tapi yang set upkan the players. I mean of course, players adalah tanggungjawab dia. Tapi aku rasa pemain-pemain tu macam kau cakap lah tadi, winnable. Kenapa Son tak main dalam perlawanan terakhir? Itu ada sebenarnya report tau yang mengatakan bahawa ketua jurulatih tu, sebab dia kan legend, dia pernah bermain, dia pegang paling banyak minutes. Dia tak nak Son. Tak tahulah kalau betul atau tidak. Tapi selalunya bila ada khabar angin ni pokok biasanya ada mungkin 20% kan yang betul kan. Jadi tak ada angin masakan pokok goyang. Jadi benda-benda macam ni lah aku rasa. Yelah, sebagai pemain kau, of course kau rasa ralat. You have given everything kan. Sebagai kalau kau main untuk Harimau Malaya, kau balik kau tak perform dan sebagainya. Kecuali kau sendiri semasa kempen tu kau yang buat hal. Maksudnya
nampak Son pergi party ke apa ke, tu lain cerita lah kan. Tapi kita nampak rasanya tak ada masalah dengan Korea Selatan punya disiplin ni kan. Tak rasa Son buat kerja macam tu. Tapi jauh beza dengan France 2010 tapi beza tapi kalau kita sentuh mengenai Son, kesian tau. Kesian. Gila kau, dia dah bagi macam-macam dekat Korea. Betul. Kau tahu dia dah buat macam-macam. Of course lah, orang bandingkan dia dengan Pak Jisung. Tapi itu dua individu dan juga dua era yang berbeza. Era berbeza, position pun berbeza. Dan maybe kau boleh cakap juga Son antara player yang paling unlucky selepas Michael Ballack. Michael Ballack, sebab Michael Ballack dia raja segala raja, runners up. Tapi ini macam orang bandingkan Son dengan Pak Jisung ni. Pak Jisung dia menang macam-macam title, tapi Son tidak. Kan? Ya. So kesian sangat-sangat dekat Son sebab dia nak try untuk bina legacy dekat national team juga, tapi dia tak dapat disebabkan oleh benda-benda macam ni. Like, bila aku kira balik, Hong Myung-bo dengan Son Heung-min, dia tak adalah banyak sangat beza. Dia jauh lagi beza tu. Ada like lebih 120 minit something macam tu. Kau bagi Son tu main 90 minit, aku tak rasa dia akan kacau kau punya legacy. Tak tahulah betul ke tidak. Aku tak tahu kalau ada head coach yang petty macam tu. Okay guys, kita balik. Saya balik. Dah lari jauh lah. Sebab apa kita sentuh Korea? Sebab dia Asian kan. Okay, next kita nak pergi kepada game yang I think this is the biggest upset untuk kita punya Piala Dunia tahun ni. Germany menentang Paraguay. Aku start dengan kau dulu Amanan. Aku nak tanya, sekarang ni kita tahu Germany saban tahun dibanjiri oleh bakat-bakat muda dan juga yalah, selain daripada Manuel Neuer, yang lain semua dalam skuad kali ni sebenarnya dia punya dari segi umur tu agak sihat lah. Tak adalah yang kata terlalu tua, nak terlalu muda pun tak ramai kan. Okay, contoh player macam Jamal Musiala, Florian Wirtz, semua dah sampai fasa yang boleh dikatakan matang. Korang dah prime lah. Betul. Apa sebenarnya Man yang kau rasa menjadi faktor utama kekalahan Jerman? Aku ada dengar apa Jens Lehmann cakap dalam salah satu daripada post match untuk stesen lain yang disiarkan di platform yang actually halal Okay. Jens Lehmann cakap masalah Jerman sekarang ni adalah which is agak mengejutkan adalah development. Ya. Dia cakap development bukan development sepenuhnya, tapi development in two key areas. Okay. Keeper dan striker. Like striker memang kau boleh cakap yang kau ada player macam Kai Havertz atau maybe Dennis Undav boleh masuk as super sub, tapi untuk game ni Undav main dulu. Ya. Which is benda yang agak kelakar sebab kita semua memang tahu Dennis Undav sebagai super sub bukan saja untuk national team tapi juga untuk team di peringkat kelab juga dekat Bundesliga ke mana ke. Dia memang macam tu, dia memang fresh masuk dan dia akan bagi impact tu. Dan bab keeper pula, like Manuel Neuer is a fantastic keeper, tapi aku tak rasa untuk umur 40 walaupun dia buat satu save tapi aku tak merasakan that's the way moving forward. Like kau membunuh peluang untuk keeper lebih-lebih lagi sebab aku biasanya tak ada masalah pun kalau kau pemain yang sangat senior untuk kau main lagi selagi kau tak retire international. Okay. Tapi bila kau dah retire international, so dah ada keeper yang main all those qualifying games dan tiba-tiba masuk macam tu. Tak benda berkat, ni pernah berlaku. Benda ni pernah berlaku dekat Marc-Andre ter Stegen. Yelah, tak berkat. Ya, sekarang dah jadi kat Oliver Baumann. Kesian Baumann tu. Kau bayangkan dia main qualifying, tiba-tiba World Cup. World Cup kau bagi ni macam kes nak Suinsa ni. Kalau tersebut pula. Sorry, bahaya betul lah. Tapi salah satu lagi apa yang disebutkan juga adalah satu lagi perdebatan oleh Jens Lehmann sendiri. Dia cakap tentang adakah coaches atau head coach muda tak apa, tapi adakah head coach yang tak ada that kind of experience sebagai seorang player is the way to go. Sebab Julian Nagelsmann kita tahu dia bukannya seorang player yang betul-betul, dia bukan ex-player lah. Dia bukan ex-player yang betul-betul dekat top level kan. So dia cakap kalau ada macam tu at least kena ada assistant coach yang at least ada at a good level. Tapi manager ke manager ke apa. Aku potong. Min, kalau kau Min, pendapat kau macam mana? Patut ke
seorang national head coach tu wajib sebagai ex-player? Bagi aku tak patut pun. Okey je sebenarnya bagi aku. Cumanya aku rasa masalah dengan Nagelsmann ni, bagi aku lah, dia ada 2 masalah yang aku nampak kat sini. Tadi Aiman ada cakap pasal development of keeper and striker. Bagi aku pula, squad Jerman yang ada sekarang ni, technically they are very talented. I mean not in all department lah, sebab right back bukan main susah nak cari right back. Kimmich kena main right back. Betul lah. Tapi in terms of diorang punya human development, sebab dalam squad tahun ini, tahun 2022 Qatar dan sebagainya, kau tak ada leader, kau tak ada karakter dalam tim Jerman ni. Kalau kita tengok kita imbas kembali tahun 2002, tahun 2006 dan sebelum tu, pasukan Jerman ni sebenarnya dia adalah satu pasukan yang kau susah nak kalahkan dia orang. Very disciplined. Betul. Dia bukan pasukan yang high press ni apa semua, tak ada. Sebab benda ni semua datang daripada coaches yang baru macam Nagelsmann, even Jurgen Klopp dan mungkin pengaruh Ralf Rangnick dan sebagainya. Jadi 2002 Jerman kalah dengan final dengan pasukan Brazil. Time tu Jerman tak ada star pun. Dia punya star kemungkinan besar adalah Oliver Kahn dan juga Ballack. Tapi dia orang punya karakter macam mana? Leadership. Tahun 2014 masa Jerman menang. Karakter, leadership. Again, you have both. Kau ada talent, kau ada karakter leadership. Kau ada Bastian Schweinsteiger. Yes. Khedira. Lam. Exactly. So sekarang ni aku nak tanya korang, dalam grup ni, siapa leader pasukan Jerman? Keeper 40 tahun. Itu satu masalah lah. Kau ibaratnya macam kau Aznil, kau dah retire daripada Akademi Fantasia, kau panggil balik. Kau drop Zizan. Kau panggil balik AC Mizal ke apa kan. Tapi in all seriousness, lagi satu yang aku rasa satu lagi masalah adalah Nagelsmann sendiri. Aku rasa dia terlalu macam obsessed dengan tactical. Sampai dia terlupa sebenarnya satu part of the game is actually man management. How do you motivate these players? Itu yang lacking daripada ex-player maybe. Okay. Maksudnya dia sebagai kekurangan dia sebab dia tak pernah jadi player. Aku tak kata salah. Even Jose Mourinho bukannya ex-player tapi berjaya sebagai manager. Tapi aku rasa dia terlalu emphasize, terlalu macam everything terlalu system. Semua atas padang dia. Luar Jadi padang tak ada. human punya touch tu mungkin kurang. Kau tak cari leader. Lepas tu yang kau buat benda mengarut, kau panggil balik Manuel Neuer semua tu. Kau sendiri tak jadi leader for that group. Maybe not. Sebab apa tahu? Ini adalah group yang sangat muda. So diorang perlukan guidance. Diorang perlukan satu orang kata yang akan betul-betul macam, kalau contoh diorang ada mental block, contoh aku akan ambil tangan ni, jom aku tunjuk kau cara. Aku tunjuk kau cara untuk buat benda ni. So tu yang aku merasakan yang membawa kepada perdebatan, perlukah national team coach adalah seorang ex-player yang dah memang betul-betul merasa benda-benda macam tu. And kita kena ingat, ni pandangan aku je lah, aku tak tahu korang macam mana. Selalunya national team coach ni kita tak ada banyak masa tau. Maksudnya bila World Cup baru you panggil camp dan sebagainya. Kalau panggil untuk international match pun ada berapa 2-3 hari. Kau nak implement satu sistem, kadang-kadang benda tu mengambil masa. Dan kalau club level, kau boleh beli player untuk sesuaikan sistem you. Tapi kalau national team, kau mana boleh beli player? Kau pakai apa yang kau ada. Betul. Jadi ini pun satu masalah yang aku merasakan Nagelsmann struggle, yang dia susah nak dapatkan. Mungkin player yang dia ada tu mungkin tak sesuai dengan apa yang dia nak bawa. Okay. Aku sentuh sikit mengenai gol Jonathan Tah yang dibatalkan. Kau setuju Man dengan keputusan tersebut? Pada aku, kalau atas buku, maybe akan ada ref yang cakap betul lah tu. Sebab ada touch. Sebab biasanya aku sendiri sebagai keeper pun aku akan nampak macam benda ni kau boleh bagi advantage dekat keeper. Sebab biasanya keeper's advantage walaupun sesoft mana sekalipun memang biasa akan bagi. Tapi pada aku, especially dalam 6 yard box. Especially dalam 6 yard box, itu adalah kau adalah raja dalam tu kan. Tapi kalau kau tanya aku, macam terlalu soft je. Like Valdemar Anton, aku tak rasa dia buat apa pun dekat situ. Cumanya silap dia mungkin sebab dia berlari ke arah keeper. Itu je yang buatkan aku rasa macam, alah. Sebab apa Min? Kau tengok Jurgen Klopp react kepada gol tersebut yang dibatalkan. Dia kata kalau kata gol tu dibatalkan, Arsenal sepatutnya takkan menang Liga. Takkan menang Liga langsung. Tapi fan-fan Arsenal bangga. Dia kata kau tengok betapa besarnya Arsenal. Sampai World Cup pun orang sebut pasal Arsenal. Kau rasa Min, pada kau macam mana Min? Patut ke gol Jonathan Tah tu dibatalkan? Aku rasa kalau 10 tahun lepas patut batal. Tapi aku rasa terlalu soft lah.
Bagi aku lah. Sebab sekarang ni kalau kau tengok even EPL, macam kita tengok EPL dan sebagainya, aku rasa advantage tu kepada keeper tu tak diberikan 100% dah sekarang macam dulu. Aku rasa dulu kan sentuh sikit Foul. foul. Tapi sekarang ni mungkin kita merasakan takkan sentuh sikit pun nak foul kan. Jadi Bagi aku muka sikit. bagi muka sikit je. Bagi aku patutnya gol lah. Tapi aku rasa Jerman fan pun agree dengan aku lah. Takkanlah sebab tu kau nak kata Jerman ni teruk dan sebagainya. Betul. Sebenarnya Jerman dah teruk dah lama. Tapi to be fair, sebenarnya World Cup ni they are performing well. Okay lah. Only on the first game actually. okay Like to be lah. fair, only on the first game. Not super well lah kalau Yalah. tanya aku. Cuma bila kita pergi terus kepada keputusan perlawanan yang tak memihak kepada diorang ni adalah lebih kepada sepakan penalti. Dan kita tahu sepakan penalti tu it's a lottery. by the way, Bila kali terakhir Jerman miss penalti? Mana ada? Tak pernah lagi. Tak pernah. 1982. Ambil kau. No. Miss penalty. Ya, ini 3 pemain miss kan? Ha. Last dia orang miss Aku ingat- 1982. Sorry, aku ingat soalan dia adalah bila last Jerman kalah penalty shootout Bukan, ni- in competitive tournament, which is tak pernah. Tak pernah. Dan dia orang last miss 1982. Oh, lama. Lama bro. Aku tak lahir lagi. Ya tu. Tapi 1982. ada satu klip ataupun satu gambar, keratan gambar report daripada Daily Mail kot, tak silap aku. Bile. Yang tunjukkan Ya, pasal Bile. Tunjuk pasal Jonathan Tah tu. Yang penalty shootout, si Joshua Kimmich pusing tanya siapa nak ambil. Waktu tu ada Tak ada siapa nak ambil. Ada lagi 4 orang. Tapi siapa? tak ada siapa nak Goretzka. Goretzka reject. Ya. Dia tak nak ambil. So orang-orang Dia yang pemain reject senior ni, tau. Ya. orang-orang yang reject yang tak sepatutnya reject ni, Ha. sepatutnya dia orang yang step up. Sebab apa? Dia orang sepatutnya step up sebab Jonathan Tah tak pernah ambil penalti. Dalam hidup dia. Mungkin Dia time setback, main petang-petang menang lah kot. Ya, dia center back kan. So, Yalah, dia yalah. tak pernah angkat penalti semua ni. Macam So bagi aku tak boleh salahkan dia sebab dia ambil tanggungjawab untuk ambil penalti Tak tu. boleh, tak Yang patut dipersalahkan pemain Okay. macam Goretzka. Okay, Goretzka, Ha. Valdemar Anton, Aku tengok. Nathaniel Brown and Malik Thiaw. So aku takkan fault Malik Okay lah, Thiaw not sangat. Brown lah. Brown Not muda Brown, lagi. ya. Aku akan letak benda tu kat Goretzka. Ya. Lebih-lebih lagi Goretzka. Unless kalau Goretzka dah ambil, lepas tu tinggal lagi 4 orang Ya. ni. Tapi kan, kalau kau tanya aku, Neuer boleh ambil penalti. Ya doh, aku terfikir benda tu. Sebab dalam penalti, sebelum penalti shootout tu bermula, aku rasa aku ada letak satu post ke, aku ada borak dengan member aku cakap, Neuer pernah angkat penalti Champions League final lawan dengan Chelsea, Ya. and dia slot penalti tu macam seorang striker betul-betul Lawa potong tu corner. penalti dia. Mungkin sebab dia dah tua kot. Tak lagat dah. Tak lagat lah. aduh. Tak lagat dah. Okey lah Tapi kan. dia still sweeper keeper pun. Kita tak payah sembang banyak. So apa, Neuer ni mungkin dia akan retire lepas World Cup ni. Dah retire Dah retire dah. Dah buat. Dah retire lepas Tak tu. tahulah kok kena panggil balik After ke. 4 years dia datang balik, Ah. dia nak main midfield pula. Okay, kita nak ke segmen ketiga, segmen tactical talk. Okay, kita nak sentuh specifically tentang game Brazil menentang Jepun. Even kita pasal Jerman ni kita dah sembang panjang, tapi yang ini adalah game yang lebih penting sebab apa, kita tahu Jepun kita letakkan harapan yang agak tinggi. Aku tak sure pada korang, tapi pada aku anggap Jepun ni sebagai underdog. Aku tak anggap diorang favourite. Sebab apa? Kehilangan key player. Diorang punya leader Wataru Endo tak ada, Mitoma, Minamino pun tak ada. Even then dalam Kubo game pun tak ada. dalam Hilang game ni Kubo pun tak boleh main. Cuma aku nak bawa kita punya perbincangan terus ke arah sekarang ni orang kata kod mana sekalipun walaupun kau terror kau terror dari segi tactical, team punya sistem, technical player individual lebih penting. Kau setuju, Min? Yes. Of course, bila kau ada technical ability, tapi at the same time kau bermain macam contoh terbaik lah dalam game ni Bruno Guimaraes. Okay. Dia sangat-sangatlah satu engine di tengah-tengah untuk pasukan Brazil. So, tapi dia ada technical ability. Jadi of course dia akan beri kelebihan daripada seseorang pemain yang mungkin kurang dari segi technical ability tapi banyak mungkin bagi tenaga dan sebagainya. Jadi aku setujulah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok memang betul perbezaan Jepun dengan Brazil ni, kenapa Jepun kalah? Sebenarnya Jepun dia tak nak main ultra defensif pun bagi aku. Yeah. Tapi dia terpaksa sebab dia tak cukup pemain yang ada technical ability untuk control dan dictate pasukan Brazil. Okay. Which is Brazil ada Bruno, ada Casemiro, Lucas Paqueta. Paqueta dan Casemiro. Dan ketiga-tiga ni
bukan setakat dia orang boleh menang bola, tapi Guimaraes dan juga Paqueta boleh advance, boleh pergi ke depan, dan Casemiro sekali-sekala akan bomb ke depan jugalah. Aku nak terus ke gol pertama, Man. Sebab apa kita tengok gol pertama ni adalah dari fasa transition. Dia menang bola dekat dia orang hilang bola, dia menang balik dekat bahagian tengah, and then left wing dan juga dia punya forward tarik player daripada tengah ke bahagian kiri ataupun sebelah kanan Brazil, menyebabkan space tu sangat-sangat terbuka. Player yang bernama Kaishu Sano, Man. Kau rasa dia memang layak untuk diberikan peranan tersebut dalam match tu? Aku rasa bila kau dah tak ada Wataru Endo kan, walaupun Wataru Endo bukanlah player akan berlari banyak macam tu kan, tapi bila kau tak ada a general in midfield, kau dah kena share di antara diri kau dan juga Tanaka ataupun midfield yang lain, siapa yang main dengan kau lah. Sebab aku nampak Kaishu Sano antara constant dekat dalam squad tu. Dan macam mana pun kau kena bagi tenaga, macam mana pun kau kena bagi grit juga kat situ kan. Dan aku sangat suka bila dia akan jadi seorang player yang sangat rajin untuk pergi kacau in transition. Bukan saja time goal tu, even sebelum tu pun dia banyak buat benda sama. Cuba, aku setuju yang tu. Tapi Man, kau kena ingat, ada momen-momen yang kita rasa macam tak sepatutnya dilakukan oleh Kaishu Sano. Itu of course lah, ada juga. Tapi kadang-kadang role tu memang perlu diberikan dekat dia. Like, kalau tak, siapa lagi yang kau nak harapkan untuk try untuk kawal midfield dengan midfield Brazil yang dah diletakkan sebegitu rupa, dengan Bruno Guimaraes yang memang akan makan midfield, Casemiro kadang-kadang akan advance, Lucas Paqueta kita tahu apa yang dia boleh buat dengan orang kata dia punya playmaking ability juga kan. So apa yang Jepun buat in transition, dia orang banyak kali bila dia orang menang bola, dia orang try untuk terus go direct. Tu sebabnya possession memang sikit hauk sangat lah. Hauk tak lah boleh, untuk dia Jepun. tak boleh pegang, dia tak boleh takkan retain. boleh pegang. Dia tak boleh retain. So bila Kaishu Sano dapat, dia nampak straight line hijau saja, tak ada baju kuning, tak ada langsung. So biasa memang dalam kepala memang akan pergi je. Dan bila dibuka, and biasa Jepun suka buat benda-benda macam ni, player-player wide akan buka sangat ke tepi, sampaikan Brazil, kalau kau nak tahu, kalau korang nak nampak satu weak link, ia adalah dekat left back dengan right back. So diorang lah yang buka terlalu besar sampai centre backs pun terpaksa nak buka sama, Expose. So diorang jadi terlalu expose. Dan kau akan nampak benda tu macam wow, dia lari lurus, lari straight, tahu-tahu shooting. But that was a very good finish jugalah daripada Kaishu Sano. Casemiro pun bukannya lagak dah sangat. Tapi Min, satu benda yang aku nak sentuh adalah betapa struggle-nya Jepun dalam World Cup kali ni untuk bermain build up daripada belakang. Ada pertikaian dekat threads bagi tahu, cakap World Cup kali ni dah berubah sebenarnya. Tim tak lagi perlu bermain dari belakang. Banyak tim decide untuk terus main direct. Masalah untuk Jepun, dia struggle untuk build up, dia cuba untuk direct, tapi ketiadaan player-player macam Wataru Endo dalam game ni tak ada kubu. Kita tahu player yang always akan menang bola second ball. Kaishu Sano bukan player yang mampu untuk buat benda tu. So aku punya pertikaian sekarang ni, kau setuju Jepun menggunakan pendekatan sedemikian? Maksudnya tak perlu build up, terus direct. Even dalam game first pun lawan Netherlands, kita nampak diorang struggle sebenarnya untuk build up, diorang terus hantar ke depan. Kat depan tu ada Virgil van Dijk yang tinggi gila. Kau tahu kau tak akan menang first ball sebenarnya. Betul. I mean, yelah, ketiadaan technical players ni memang merencatkan dia orang punya perancangan lah. Sebab dengan adanya technical players ni, satu, bukan setakat dia orang match winner, dia orang boleh pegang bola lebih lama, dia orang boleh retain possession dan sebagainya. So bila you tak boleh retain possession, macam mana you nak build up? Even daripada, kalau bukan daripada bawah pun, you dapat second ball pun, kalau you tak ada seorang pemain yang boleh pegang bola, yang create space, ball carrier, you tak boleh create space untuk rakan-rakan yang lain, susah juga. Macam kita tahu Kamada is a good player, but he's not that type of player yang macam aku akan buat satu gerakan yang bagi teammate aku ada peluang lain, space lain di depan. Contoh macam Mitoma, contoh macam Kubo dan juga even Minamino juga kan. Jadi di sebelah kiri Daisen Maeda. Good player, tapi limited lah dia punya ability tu. Jadi kebanyakan pemain Jepun yang ada dekat situ, it's quite limited lah dia orang punya ability. Kalau kau tanya aku,
hilangnya player macam Mitoma dan Minamino bermaksud satu kau hilang ball carrier lah macam kau cakap kan. Tapi bila kau hilang Kubo sekali, kau hilang satu safe place. Kau hilang satu tempat selamat. Jalan selamat untuk at least dapat pegang sikit, dapat untuk tenangkan sikit. Macam contoh lawan dengan Netherlands tu, dia akan pegang bola, dia akan macam bagi orang kata boleh buka game dulu. Tak ada orang yang akan buka game dekat sini. Aku ingat kan Ritsu Doan boleh buat. Tapi dia pun tak struggle lah dalam game tu. Aku rasa World Cup kali ni Ritsu Doan dia punya peranan dah nampak macam jadi, sebab dia main wing back kan, more to defensive. So dia more to defensive. Macam lawan dengan Netherlands nampak dia pegang Cody Gakpo tu bagus. Tapi tak ada output attacking lah daripada dia. Tapi itulah macam aku cakap lah, I mean bukan dia orang sengaja nak main very defensive. Tak boleh. Dia orang tak boleh. Okay. Memang tak boleh. Salah satu sebab kenapa dia tak boleh nak main a bit attacking ataupun tak nak low block, nak duduk mid block, aku rasa lebih kepada seberapa kerap dia orang hilang bola pada fasa build up. Pada fasa dia orang memiliki bola. Maksudnya pada fasa transition tu, dia orang lambat sebenarnya untuk drop. Sebab kita tengok contoh macam gol kedua. Dia orang lambat untuk clear bola. Kau dah tahu sekarang kau dekat zone 4, zone 1 kau ataupun zone 4 untuk Brazil untuk dia score. Kau clear je lah bola. Kau dah tahu last minute. Tapi dia decide untuk hold sikit, nak control lah konon-konon, end up kau hilang bola dekat dalam depan kawasan kau tak penalti. Tapi macam kau cakap lah Bang Ning, kau cakap kalau kita nak ataupun Jepun nak main long, kau nak main direct pun susah juga. Sebab kat atas tu whether dia boleh menang bola atau tidak. Bersama dengan apa player dia nama yang atas tu, Ueda. Aku tak rasa Ueda tak boleh lah. Dia boleh cuba untuk physical, tapi beberapa kali kau tengok mesti akan lose bola tu. Jadi untuk mereka nak main direct pun susah. Maybe untuk kiranya dia orang dah ada game plan, tapi tiba-tiba kau suruh dia orang main direct. That's why. Itu maksud aku. Diorang bercelaru sebenarnya. Kau dah tahu game pertama kau lawan Netherlands, kau struggle untuk build up, kau main long, end up kau kalah second ball banyak. Game lawan Tunisia, is it? Lawan Tunisia tu aku boleh cakap benda tu macam eye test tau. Sebab Tunisia is Tunisia Jepun kan. Okay, yang tu nampak kau boleh build up lah. Okay, tapi bila kau dah tahu kau akan jumpa tim yang lebih kurang Netherlands, yang ada physical, yang memang energetic macam Brazil ni, sepatutnya kau dah ada clear idea untuk sama ada kau nak main lebih ke wing play ataupun kau skip the midfield lah maksudnya. That's why gol Daizen Maeda tu, itu memang satu contoh gol Jepun. Tapi dia tak boleh buat banyak kali. Macam kau cakap lah, sebab benda tu build up bermula daripada mungkin transition or whatever, tapi walaupun dia transition tapi ada build up tau. Ada one to link play dan sebagainya. Team play ni. Dia Jepun ni sebenarnya team play. Dia bukan individual. But bila dah datang World Cup ni, bukan sahaja team play, kau perlukan all this individual lah. Kau perlukan satu lah, magic lah. Itu yang Mitoma ada, tu yang sampai dia boleh menang dengan England, dia boleh menang dengan Brazil sebelum ni kan. Sebab kau main team play, tapi kau ada seorang yang boleh jadi game changer, like dia outlet kau. Outlet like macam tu ke, kau petik jari terus berubah game. Suka untuk aku ingatkan korang Brazil tahun ni ataupun World Cup kali ni sangat-sangat berbeza dengan edisi-edisi sebelumnya. Itu nombor satu. Duanya player-player macam Bruno Guimaraes power gila lah. Peranan yang dibawa kali ni sangat-sangat berbeza dengan apa yang dia buat dekat peringkat klub. Kita nampak Brazil punya counter press pun sangat-sangat jadilah untuk dalam game ni. Mungkin Ancelotti dah angkat kening ke apa, aku tak tahu lah. Tapi also nak sentuh gol kedua yang mana brilliant finish lah. Dia bukan sahaja finisher tu, tapi Martinelli score kan. Bukan saja Martinelli, tapi also pergerakan ataupun body position Bruno Guimaraes man. Min. Okay, Bruno Guimaraes ni kita tahu dia masa awal-awal dulu kita tak tahu yang masa dia masuk Newcastle lah, ibaratnya kita bukanlah tak kenal, tapi kita tak tahu apa sebenarnya kekuatan Bruno Guimaraes ni. Dan bila orang tanya aku, Bruno Guimaraes ni bagus ke? Bagi aku dia seorang midfield yang complete lah. Complete bukanlah di mana aku kata world class dan sebagainya. Complete maksudnya dia boleh buat banyak benda. Dia boleh menang bola, dia boleh dia kreatif, dia boleh pass dan dia boleh shooting distance. Dan bagi aku dalam satu pasukan, kalau kau boleh ada satu complete player, dekat situ yang Jepun struggle tu. Sebab bukan Casemiro je yang boleh dapatkan bola balik, tapi Bruno Guimaraes dan juga Lucas Paqueta boleh dapatkan bola balik, dan di samping itu create that chance untuk teammate.
Cuma aku merasakan untuk game ni paketan macam sikit off. Yes, Mungkin orang cakap daripada first game lagi dia nampak agak off, tapi sebenarnya bila tengok balik game-game selepas-lepas tu dia sebenarnya okey balik. Cumanya untuk game yang ni paketan dia tak dapat nak buat apa sangat disebabkan oleh that low block yang memaksa kau untuk tak main all those like those string passes like bola on ground apa bagai semua. So second half terus Ancelotti tukar gameplay, walaupun orang cakap ini dah bukan Brazil yang kita tengok dulu-dulu dah. Ini Eropah ni. Ini dah permainan Eropah. Kau dah pening-pening kau hantar cross kan. So biasalah Ancelotti. Ancelotti pakai Benzema ke depan. Ancelotti punya style pun kita dah tahu. Itu memang daripada zaman dia kena AC Milan dulu pun dia memang macam tu. Dia akan kalau dia nak tukar tactical, dia akan tukar satu player yang dia tahu akan boleh suit dengan benda tu. Cumanya terkejut gak kenapa Igor Thiago tak dimasukkan untuk second half, sebab biasa kalau kau nak main cross kau perlukan target man kat depan kan, tapi kau masukkan Endrick instead. Tapi bila boleh nampak cross tu semua dah datang, and Jepun ada masalah ni daripada 2018 lawan Belgium lagi dulu, yang mana dia orang leading 2-0, tapi kau pun tahu Jepun kalah disebabkan apa kan? Cross sampai Belgium boleh comeback. And aku merasakan Jepun ni sekarang ni tengah sangat-sangat sakit sangat, sebab yang ada menang knockout game ke sebelum ni? Tak pernah World menang. Cup tak pernah menang. Dan sangkut lah, sentiasa sangkut. Okay, dia orang sangkut, tapi dalam 3 World Cup terakhir it's always over 90. Lawan Belgium, Nessa Chadli tak silap 93 something. Sama gak Brazil ni, hujung-hujung game kau kena. Lawan Paraguay 22 kau kena penalty tak silap aku. Bila benda ni nak datang untuk Jepun finally? Aku kesian lah sebab macam tadi korang bercerita kan, I mean at least 3 ataupun 4 pemain utama dia orang tak main. Like, so I think that kan? is unlucky lah. What if, right? But that's the thing. Untuk kau bersaing di Piala Dunia, kau tak boleh ada 3-4 pemain sahaja yang betul-betul kau boleh untuk perform. Cumanya I mean untuk sampai semi-final atau final lah kan. Aku faham, tapi kan untuk Jepun ni dia lain macam sikit dia punya unlucky dia, sebab kau dah hilang first choice, lepas tu kau hilang second choice, lepas tu kau hilang third choice sekali. Guys, aku suka untuk ingatkan korang Jepun ni antara kuasa terbesar Asia. 8 kali layak ke pusingan akhir World Cup, tak pernah menang sekali pun knockout match. Apatah lagi kita yang tak pernah layak ke pusingan ketiga. Tapi bila kali terakhir dia menang Piala Asia? No, because okay, Very aku nak good tanya satu question. soalan lah. Kita selalu cakap Jepun ialah the best lah in Asia kan. Macam mana pula Qatar 2 kali menang Piala Asia? Cuma bila pergi ke pentas Piala Dunia, Qatar tu dah jadi macam Lauk. Ref tak tolong. Alamak. Tak nak cakap kan. Cukup. Aku throwback balik final tu je. Sampai 3 penalti tu. Cukup. Guys, aku terpaksa potong. Kita terpaksa stop setakat ni sebab apa, kita dah overrun dah pun sebenarnya. Okay. Biasalah bila lama tak jumpa. Ini kalau ada budak burn tu, mau jadi sejam setengah ni kita punya podcast kali ni. Ini adalah episod yang pertama, episod yang ke-6, part yang pertama bersama aku Aiman dan juga Amin Fuad. Kita akan ada episod yang kedua, episod pula. Segmen. Part yang kedua sebenarnya. Part yang kedua selepas ini. Teruskan support LM90. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Bantu kami untuk reach 10k subscriber. Follow di semua platform media sosial. Jumpa dalam part yang kedua. Assalamualaikum.